Kajian Imperial College London bersama Harvard Business School Analysis, hampir 2 juta iklan kerja freelance di 61 negara dalam bulan selepas ChatGPT keluar. Permintaan kerja penulisan freelance jatuh kira-kira 30%. Okay, dulu kita boleh buat kerja freelancer untuk tulis iklan, untuk menjadi penulis lah. Ni yang you cakap tadi. Okay. Dan paling teruk antara semua kategori lah, writing ni. Dan software development turun 21%. Adik saya adalah software developer. Reka bentuk grafik turun 70% sejak ChatGPT wujud. Okay, grafik yang you nampak ni pun AI yang buat. Betul ke? Analisis Bloomberg ke atas 180 juta iklan kerja. Iklan untuk artis grafik jatuh 33% pada tahun 2025. Means dah 33% pekerjaan grafik hilang, orang dah tak cari. Penulis dan penyunting, okay, editor dan juga writer hilang, turun 28%. Wartawan ni, jurnalis online ni, turun 22%. Tapi pasaran keseluruhan cuma turun 8%. Dan ni yang paling penting, projek peringkat masuk di platform freelance jatuh bawah 9% daripada semua projek. Okay, maksudnya projek-projek freelancing ni dah hilang banyak. Masuk offer dah tak banyak. So sebagai seorang wartawan video, kan, so data kata kerja you sepatutnya dah tak ada. So why are you still relevant? Soalan why I'm still relevant Okay, pertama ialah kita sebut pasal empathy tadi kan. Kita tak empathy. Pertama, bila saya ni kita sebut tentang social media kan, saya pun banyak terlibat training yang kita bagi, ajar orang buat konten dan sebagainya. Pertama sekali, setiap content creator di Malaysia ni dia ada dia punya signature dia, ada dia punya keunikan dia. Jadi betul AI boleh kita cakap kenapa kena letak konten kau, aku boleh letak konten AI. Tetapi dengan manusianya kita itulah sebenarnya kekuatan kita. Sebab itu saya daripada awal lagi bila saya buat konten, kita gunakan suara kita, gunakan kita punya wajah kita dalam konten tu, kerana dengan wajah dan konten tersebutlah memberi nilai kepada konten kita. Saya ambil contoh, orang sanggup bayar ribuan ringgit untuk saya buat satu konten tu, berbanding daripada dia nak buat video yang ada muka AI. Muka AI kalau nak buat mungkin bayar RM30 je untuk kita buat pakai tool AI lah. Tetapi ada orang sanggup bayar saya ribuan ringgit untuk buat satu video seminit je, dengan syarat buat suara saya ataupun muka saya lah, baru dia sanggup bayar tu lah. Jadi kat situ apa maknanya? Maknanya dari segi value dan juga dari segi trust orang terhadap konten tu masih lagi kepada manusia.